Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Ahmad L. Hari ini aku nak ceritakan sebuah kisah seram yang berlaku di pejabat aku. Malam tu aku bertugas malam bersama seorang rakanku. Masa tu hujan renyai di kawasan pejabat aku. Dalam seingat aku, dalam pukul 3 pagi, aku tiba-tiba terasa sakit perut. Sakit sangat. Dan untuk pengetahuan korang, pejabat aku tu tandas dia dekat bahagian luar pejabat. Jadi untuk ke tandas tu, aku terpaksa berjalan keluar pejabat, berjalan sampai hujung bangunan, barulah akan sampai ke tandas. Dan semasa itu aku lihat rakanku sedang tidur, dan aku rasa macam malaslah nak kejut dia. Aku pun memberanikan diri, jalan perlahan, satu step demi satu step, berjalan sampai ke pintu tandas. Kemudian peti yang kuat memerangkatkan aku, dan aku cuba bertenang, cuba beristighfar. Dan bila aku masuk tandas saja, aku amat terperanjat sekali, kerana dalam tandas tu, dalam lubang jamban tu dah ada tai. Siapa yang berak? Aku tak berak lagi. Memang benda ni menakutkan aku. Jadi pengajaran dia adalah tolong flush selepas berak. Assalamualaikum.